Fungsi kuadratik dengan paksi simetri, apakah perhubungannya? Paksi simetri adalah satu garis atau paksi hayalan yang membahagikan sesuatu bentuk kepada dua bahagian yang sama besar. Jadi, parabola ataupun graf fungsi kuadratik ini boleh dibahagikan kepada dua bahagian yang sama besar oleh suatu paksi simetri. Tapi di manakah paksi simetri itu perlu melalui supaya graf kuadratik itu menjadi dua bahagian yang sama besar? Ia mesti melalui vertex parabola itu. Vertex itu adalah titik minimum ataupun titik maksimum. Kenapa ia perlu melalui titik minimum atau titik maksimum? Kerana titik minimum dan titik maksimum adalah titik tengah bagi sesuatu parabola. So, oleh itu, paksi simetri mesti memintas vertex bagi sesuatu parabola. Dan juga paksi simetri juga adalah selari dengan paksi Y. Dia adalah selari dengan paksi Y. Alright. Now, kita juga boleh menentukan persamaan paksi simetri. Ya, persamaan paksi simetri adalah X bersamaan dengan H, di mana H itu mewakili sesuatu koordinat X. So, persamaan paksi simetri boleh ditentukan dengan menggunakan dua kaedah. Yang pertama adalah kaedah visual. Untuk kaedah visual, kita mesti menggunakan graf fungsi kuadratik. Dalam contoh ini, graf fungsi kuadratik Y sama dengan X kuasa 2 tolak 4X tambah 3 sudah diberi. Dan graf itu memintas paksi X pada dua titik iaitu 1 dan 3. Nah, ingat tak? Paksi simetri itu adalah pembahagi dua sama. Bermaksud, jarak dari koordinat 3, 0 dan jarak dari koordinat 1, 0 ke paksi simetri mestilah kongruen. Bermaksud, jarak ini dan jarak ini mestilah sama. Okey, bagaimana kita tentukan? Senang saja, kita tambahkan koordinat X yang diberi iaitu punca-punca bagi kuadratik ini dan bahagi dengan 2. Kita akan dapat 2. Maknanya, persamaan paksi simetri bagi fungsi Y sama dengan X kuasa 2 tolak 4X tambah 3 adalah bila X bersamaan dengan 2. X bersamaan dengan 2. So, itu adalah persamaan paksi simetri. Yang ini ditentukan dengan menggunakan kaedah visual. Now, untuk menggunakan formula, kita perlukan fungsi kuadratik yang lengkap. Formula dia adalah X bersamaan dengan negatif B over 2A. Contoh saya gunakan fungsi yang sama X kuasa 2 tolak 4X tambah 3. Di sini kita perlu tentukan nilai pekali pekali A dan B. So di sini X kuasa 2 pekali A adalah 1 dan pekali B adalah negatif 4. So A kuasa 1, B sama dengan negatif 4. Kita gantikan nilai-nilai ini ke dalam formula bagi paksi simetri. So X bersamaan dengan negatif dan nilai B adalah negatif 4. Kemudian 2 darab A which is 1. So negatif-negatif menjadi positif, bahagi dengan 2 sama dengan 2. Kalau kamu perhatikan, nilai ini adalah sama dengan nilai ini. So begitulah kita menentukan persamaan paksi simetri.